Beli satu dapat dua screen protector. Korang yang pakai handphone Honor ke, Huawei ke, bolehlah grab ni. Hari ni aku nak tunjukkan cara nak pasang screen protector ni dekat handphone. Cara nak pasang je, seller dah letak dekat bahagian belakang packaging. Korang just follow step by step je. Okey, dalam packaging ni korang akan dapat sekali wipes untuk lapkan cermin. Dia ada dua wipes. Satu wipes untuk basahkan, satu wipes pula untuk kering. Jadi laplah screen handphone tu sampai tak ada sebarang debu-debu halus dekat screen tu. Screen protector ni jenis privacy tau. Memang berkualiti sangat. Jadi kalau korang jenis suka privacy, tak nak orang usah apa yang korang tengok dekat handphone, bolehlah dapatkan screen protector ni. Nak pasang pun sangat mudah. Cabut sedikit dekat bahagian ujung tu. Kemudian lekapkan dekat screen handphone korang dan tariklah perlahan-lahan keluar dia punya kertas. Sangat berkualiti korang. Beli satu dapat dua. Mudah kan? Tak payah nak bazir tukar kat kedai sampai RM20-30. Yang ni tak sampai pun RM20 dah settle.